Saya bercakap ni dengan nama Allah. Hari Jumaat saya bersumpah apa yang saya cakap ni benar. Kalau dia berani, okey, saya akan cabar dia untuk buat kenyataan secara live. Okay. Pertama sekali saya nak ceritakan dengan sahabat-sahabat yang dikatakan saya tipu duit Ustaz Rosdi. Bukan tipu. Ustaz Rosdi mengupah saya dan saya menggunakan perkhidmatan kawan-kawan saya pegawai polis untuk mencari Nodros. Dia bagi saya RM4,000 upah untuk cari Nodros, dan dia berkatakan dengan saya, kalau dapat Nodros dia akan bagi lagi duit, dan dia, yang penting dia nak dapat Nodros, dia nak patahkan kaki, dia nak belasah Nodros. Ustaz Rosdi, tolong deny kalau saya ni cakap dia saman saya tau. Kemudian saya dah aturkan dengan pegawai yang berterlibat, dan pegawai itu mengarahkan saya supaya Ustaz Rosdi buat satu laporan. Saya pun dah maklum dengan Ustaz Rosdi supaya buat satu laporan polis, sebab kita tak nak buat benda-benda yang langgar daripada undang-undang. Sekurang-kurangnya bila ada laporan polis, kita boleh dilindungi oleh undang-undang. Dia tak buat report. Ustaz Rosdi, jawab awak bayar saya RM4,000, bukan saya tipu awak Awak bayar upah saya RM4,000 untuk cari Nodros kerana awak nak pukul dia, awak nak patahkan kaki dia. Tolong jawab. Jangan main belakang-belakang lah, jawab. Jangan gunakan jurubahasa Jawab secara live. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, ini saya punya kebenaran. Yang kedua, saya mempunyai masalah hari itu dalam saya punya perniagaan. Saya nak kena saman. Kemudian saya kekurangan sedikit duit. Saya berjumpa dengan Ustaz Mohsen. Saya pinjam dia RM1,000 je untuk mencukupkan saya punya keuangan. Saya pinjam dia RM1,000, bukan saya tipu dia. Ustaz Mohsen, tolong live bagi kenyataan ni, nafikan kalau saya tipu. Tolong live nafikan kalau saya tipu. Betul tak saya pinjam awak RM1,000 sebab saya ada masalah nak kena saman? Jawab. Yang ketiga, yang disebutkan nama Kamarudin, saya cerita kebenaran. Saya bercakap ni dengan nama Allah. Hari Jumaat saya bersumpah apa yang saya cakap ni benar. Kalau dia berani, okey, saya akan cabar dia untuk buat kenyataan secara live. Okay. Pertama sekali saya nak ceritakan dengan sahabat-sahabat yang dikatakan saya tipu duit Ustaz Rosdi. Bukan tipu. Ustaz Rosdi mengupah saya dan saya menggunakan perkhidmatan kawan-kawan saya pegawai polis untuk mencari Nodros. Dia bagi saya RM4,000 upah untuk cari Nodros, dan dia berkatakan dengan saya, kalau dapat Nodros dia akan bagi lagi duit, dan dia, yang penting dia nak dapat Nodros, dia nak patahkan kaki, dia nak belasah Nodros. Ustaz Rosdi, tolong deny kalau saya ni cakap dia saman saya tau. Kemudian saya dah aturkan dengan pegawai yang berterlibat, dan pegawai itu mengarahkan saya supaya Ustaz Rosdi buat satu laporan. Saya pun dah maklum dengan Ustaz Rosdi supaya buat satu laporan polis, sebab kita tak nak buat benda-benda yang langgar daripada undang-undang. Sekurang-kurangnya bila ada laporan polis, kita boleh dilindungi oleh undang-undang. Dia tak buat report. Ustaz Rosdi, jawab awak bayar saya RM4,000, bukan saya tipu awak Awak bayar upah saya RM4,000 untuk cari Nodros kerana awak nak pukul dia, awak nak patahkan kaki dia. Tolong jawab. Jangan main belakang-belakang lah, jawab. Jangan gunakan jurubahasa Jawab secara live. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, ini saya punya kebenaran. Yang kedua, saya mempunyai masalah hari itu dalam saya punya perniagaan. Saya nak kena saman. Kemudian saya kekurangan sedikit duit. Saya berjumpa dengan Ustaz Mohsen. Saya pinjam dia RM1,000 je untuk mencukupkan saya punya keuangan. Saya pinjam dia RM1,000, bukan saya tipu dia. Ustaz Mohsen, tolong live bagi kenyataan ni, nafikan kalau saya tipu. Tolong live nafikan kalau